Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang sehingga dapat kita bertemu di hari yang sangat mulia ini, iaitu hari raya Aidul Adha al-Mubarak. Aidul Adha mengajar umat Islam tentang erti kepatuhan yang mutlak, erti taat kepada Tuhan dan taat kepada agama. Idul Adha mengajar kita pengorbanan jiwa, harta, masa dan segalanya. Idul Adha mengajar kita erti semangat belas kasihan ataupun sifat rahmat. Pada hari ini kita mengingati keteguhan iman Nabi Ibrahim AS dan kesetiaan Nabi Ibrahim dalam mematuhi perintah Allah. Kita tahu Nabi Ibrahim dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap anaknya, ini menunjukkan keimanan dan kepatuhan dan ketaatan yang mutlak. Kesetiaan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya membuktikan bahawa cinta kepada Allah mengatasi segala-galanya dalam kehidupan ini. Ia juga mengajarkan kita erti pengorbanan yang ikhlas. Ibadat korban yang kita buat hari ini mengajar kita apa yang sebenarnya erti pengorbanan dan sikap tidak mementingkan diri sendiri, iaitu melepaskan segala-galanya, melepaskan diri kita, sebahagian harta kita demi membantu mereka yang memerlukan. Idul Adha juga mengajar kita sifat sabar dan rida. Ujian besar dalam kehidupan ini, sebagaimana dihadapi oleh Nabi Ibrahim, menuntut kesabaran yang sangat tinggi. Ia mengajar kita tentang keredaan menerima ketentuan. Dan juga dalam Idul Adha, ia mengajar kita tentang sikap dan nilai kehidupan sosial. Pada hari ini kita hidup dalam masyarakat yang berbilang bangsa, agama dan berbagai jenis pemikiran. Keupayaan kita untuk hidup dalam keadaan sedemikian memerlukan kita untuk memahami Islam secara mendalam dan menyeluruh. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam khutbah yang pertama tadi, yang mana Islam itu bukan hanya bagi kita untuk tahu mana yang halal, mana yang haram. Tetapi soalan yang paling besar adalah untuk kita menanya, apakah hikmah Allah menetapkan ia halal? Apakah hikmah Allah menetapkan ia haram? Kita sudah sampai satu masa yang mana kita harus ambil amalan dan pemahaman Islam itu bukan hanya secara praktikal dan ritual, tapi untuk kita mendalami rahsia ataupun kefahaman yang sebenar yang hendak disampaikan oleh Allah kepada kita melalui para ulama dan awliya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati, ambillah peluang daripada hari raya Aidul Adha ini untuk kita infak, untuk kita kembali kepada Allah. Dan kita harus tahu bahawa dunia ini tempat bertitik tanam untuk kehidupan akhirat. Maka kita harus berbekal. Kerana sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Kita harus tahu bahawa sebaik-baik amalan selepas kita melakukan amalan yang fardu adalah untuk berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah secara senyap-senyap dan secara terang-terang. Berzikir dengan lidah dan hati. Kerana zikrullah itu penawar bagi hati-hati dan pembersihnya. Alangkah bahagianya pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Pada hari tidak ada manfaat lagi harta benda dan anak pinak, sedangkan lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah. Kerana Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, pasti akan masuk syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan sedemikian, fadhkuruni azkurukum,
Fadhkuruni azkurukum. Ingatlah kepada aku ingat kepada kamu. Washkuruli wa la takfurun. Dan hendaklah kamu itu bersyukur kepada aku dan jangan sekali-kali kamu kufur dan ingkar. Kita harus tahu bahawa sebaik-baik zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Itulah yang dipesan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah kalimah la ilaha illallah. Sekiranya semua langit dan bumi diletakkan dalam satu timbangan dan la ilaha illallah dalam satu timbangan yang lain, maka sudah tentu la ilaha illallah itu lebih berat lagi. Dan tidak akan berlakunya kiamat lagi masih lagi ada di atas muka bumi mereka yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Maka hendaklah kita sentiasa kuat zikir kepada Allah dalam apa sahaja keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa taat dan juga menjadi hamba-hamba yang mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat.